Hari ni aku buat setup jigging, bottom memang tahan lesak. Kalau korang pakai 10 tahun pun, mesin still fit lagi. Hari ni aku buat setup jigging ataupun bottom, made in Taiwan, Omoto Chief Extreme. Paling baru guys. Jadi guys, hari ni kita buat, ada dua set. Korang boleh tengok, kita ada warna hitam dan warna merah. Warna hitam ni harga sama je guys, 750, dua-dua sama. Yang special ni kat sini, yang warna merah ni ada dua model, kiri dan kanan. Kalau korang kayuhan kanan, korang boleh ambil kanan. Kalau korang kayuhan kiri, boleh ambil kiri. Dan stok ni guys, memang limited guys. Yang kita orang buka harga ni pun harga lama, 7,5. Kalau harga baru barang made in Taiwan ni, memang mahal guys. Ni kalau korang pakai 10 tahun pun memang takkan rosak. Sebab ini barang made in Taiwan, barang baik guys. Body aluminium. Dua-dua ni boleh buat main bottom. Yang warna hitam ni ratio dia 6:3:1. Yang warna merah ni ratio dia 4:3:1. Harga 750. Untuk rod pula guys, rod yang aku pairkan dekat sini, rod Daiwa Seagate 6x6 PE5 one piece. Korang boleh tengok handle yang warna hitam ni dah siap tukar dah knob dia. Warna merah knob EVA. Korang boleh pilih lah mana satu yang korang sesuai. Jadi guys, korang boleh screenshot ni kalau korang nak beli. Harga aku dah siap tulis dah tu. Korang boleh nego dekat nombor kita orang. Nombor dekat atas. Nak lagi senang korang datang kedai lah. Yang mana tak boleh datang kedai, kita boleh post ke rumah korang. Ni memang setup yang paling sesuai. Memang sangat-sangat lasak guys. Bottom boleh, jigging pun boleh. Rod PE5. Memang sedap. Jadi guys, korang boleh PM kita orang pada nombor yang tertera ataupun datang je kedai. Macam biasa, apa-apa korang PM je. Dan kami juga menerima trade in wrist dan rod. Sekian, terima kasih.